daripada pengalaman kita, tuan-tuan, lihat ramai usahawan kita, ramai usahawan kita yang nak menjual Muslim. Contohnya, ini saya bercakap dengan owner kedai encik, tuan-tuan, mereka ni sangat susah nak cari produk Muslim lah, contohnya, ataupun produk Melayu lah kan. Kita asyik duk kempen buy Muslim first, Melayu tolong Melayu lah, bagai macam kan. Tapi nak cari produk tu kat mana? Jadi dengan cara macam ni, peruncit-peruncit ataupun petani, peruncit-peruncit ataupun yang menjual, Allahu Akbar. Okay. Yang reseller lah, maksudnya penjual peruncit lah, dia boleh terus lawat di Rezeki Mall, klik dekat Rezeki Marketplace, dan dia boleh tengoklah produk-produk yang sesuai untuk dia jual, dia ambil untuk masuk dalam kedai